Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu perkongsian kepada semua di luar sana kalian, untuk kalian yang mungkin bermanfaat, teruskan rapat hampiri channel ini, moga dapat memberi manfaat. 3 golongan yang di jenis gangguan pada seseorang. 3 yang berdasarkan apa yang pengalaman saya dan juga berdasarkan maklumat daripada guru-guru yang muktabar dalam bidang ini, insya-Allah. Pertama, golongan yang pertama, golongan yang diganggu tetapi mereka tidak sedar. Diganggu dalam keadaan mereka tidak sedar, dalam keadaan mereka sihat, dalam keadaan mereka yang rasa mereka tidak ada apa-apa. Dan yang keduanya, mereka yang diganggu dalam keadaan separuh sedar. Bermaksud bila dia buat rawatan, bila dia ruqyah, mereka dalam keadaan yang mereka sedar tetapi mereka di luar kawalan mereka. Dan yang ketiga, yang paling tinggi tahap gangguan adalah mereka langsung tidak sedar. Mereka langsung tidak sedar, dan ini dipecahkan juga dengan dalam keadaan beberapa tahap lah, beberapa kategori. Jadi 3 jenis gangguan ini yang biasa berlaku, dan yang kemungkinan yang pertama adalah yang menjadikan satu sedikit masalah kepada kita yang mungkin agak leka. Jadi sekali lagi, teruskan bersama-sama dengan channel ini, moga dapat memberi manfaat, dan saya akan terus dari masa ke semasa, insya-Allah, satu perkongsian daripada saya, moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.